Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dah pukul 11 pagi guys. So lunch hour. So kita dah kena keluar dah sebenarnya. Dah kena cari lauk untuk cari ikan ke kan. Cari ayam, cari sayur. Itu memang tanggungjawab yang perlu disempurnakan. Untuk kita pergi cari cuma hari ni kita tak tahu nak masak apa. So dekat kawasan tempat tinggal saya ni, kita ada shop-lot yang masih kosong lagi. Masih kosong lagi. Tapi dekat sini lah ada satu kedai yang jual ikan, lawan ayam, jual daging seafood kita. So ada dekat kawasan ni. So kawasan ni masih kosong lagi guys. Masih kosong. Banyak yang sewa kat sini, tapi itulah dia punya sewa mungkin terlampau tinggi kan. So semua cabut lari lah kan. Tak tahulah kan nak bayar macam mana sewa yang terlampau tinggi kan dekat kawasan bandar. So memang mencabarlah untuk meneruskan perniagaan kalau sewa terlampau tinggi. So yang masih bertahan ialah kedai yang menjual makanan ataupun lauk pauk ni lah. Lauk dekat sini ada jual ikan kan, jual seafood, kedai-kedai kedai barangan basah masih lagi ada bertahan di sini. Ni ikan-ikan yang ada dekat kedai ni guys. So ikan-ikan yang fresh yang diambil daripada tepi pantai. Baru naik ikan ni dia terus ambil. Sebelum subuh dia dah pergi ke kawasan untuk ambil ikan ni kan. Kemudian ada seafood semua, ada sotong, ada udang, seafood semua adalah. Hari ni pun mungkin perancangan kita nak masak ketam. Ini ikan pari, ikan parang ada, so ikan merah, ayam pun ada. So ini cili api. So lengkap lah sayur dekat sini. Boleh korang buat pembelian. Okay. Penting lah kan kita nak tengok satu-satu bawang ke halia ke tak cukup kan. Kita boleh tengok dekat sini. So macam hari ni saya beli halia kan, keperluan untuk masak yang berkait dengan perancangan ni ialah sup ketam. Itu perancangan kita untuk hari ni lah. Tengoklah macam mana kan sup ketam. Kemudian kita ada masak sambal sambal ikan. Itu yang kita nak masak hari ni. So sayur yang berkenaan saja kita akan ambil lah untuk hari ni. So korang dekat sini bukan sekadar barang basah. So untuk sabun untuk beras pun ada dijual lah segala keperluan harian untuk kita buat pembelian runcit berada di kedai ni. So kentang, bawang, buah betik ada kan, jagung ada, keledik pun ada, pisang pun ada. So kedai ni lah, kedai ni memang mingguan ataupun weekend saya akan pergi untuk membuat pembelian barang-barang runcit untuk makan terutamanya kan. Kadang-kadang kita nak pergi ke luar ke pasar raya yang lebih besar. Kat sini pun ada jual apa peralatan telefon, ada earphone, speaker dan sebagainya. Dan kemudian aiskrim pun ada. So biasalah kan kedai runcit ni semua adalah yang paling best ada tong gas. Tong gas penting kan, tong gas. Kemudian sementara tunggu ikan tu dipotong disiang oleh kedai ni, kita disediakan tempat duduk kat luar tu. So korang boleh duduk menunggu sehingga nama dipanggil guys. Nama dipanggil, teruslah kita pergi ambil ambil ikan kita yang dah disiang, dah dipotong tu. Ni dah siap dah. Terus kita lompat kepada masakan yang dah siap untuk hari ni. Inilah dia sambal ikan, sayur kita kan, dan sup ketam. So guys, itu saja. Assalamualaikum.